Assalamualaikum. Hari ni abang mu tidak nak berjoget K-pop, tapi abang mu nak buat Ude Kam Hyong. Okey, luncur. 1 biji bawang besar merah cicih halus. 5 ulas bawang putih cicih halus. 6 takar cili padi potong serong. Ude potong hujung kepala, belah belakang dan buai tali hitam. Gaul ude dengan serbuk kunyit dan sedikit garam. 2 sudu besar kicap manis. 2 sudu besar sos tomato. 3 sudu besar sos cili dan 2 sudu besar sos tiram. Gaul sekata. 3 tangkai daun kari. 1 sudu kecil ude kering, kita tumbuk halus. Okey, jom. Kita panaskan minyak. Gaul ude dengan sedikit tepung jagung. Kita goreng ude separuh masak. Agak-agak merah sikit tu, boleh akak. Siap goreng ude, jom kita buat bahan tumis. Panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang merah. Kita tumis sehingga naik bau. Masuk ude kering yang ditumbuk halus. Kacau-kacau sikit. Masuk daun kari. Kacau-kacau sikit. Masuk cili padi. Kacau-kacau sikit lagi. Masukkan bancuhan sos. Okey, kita kacau-kacau sikit. Masuk sedikit air. Kita masak sehingga kuah sedikit pekat. Okey, pekat dah kuah, boleh masuk ude. Gaul-gaul sikit. Alright, siap kita punya ude. 2000 years later. Tabur sedikit daun bawang untuk hiasan dan boleh makan. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.